Hai korang, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okay, so hari ni Coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak ubah cover foto ni. Okay, so Coach akan memberikan korang 3 pilihan lah. Lebih kurang macam ni korang tengok lebih kurang macam ni. Okay, lebih kurang macam ni lah. Kan ada 3 warna. Dia akan ada 3 warna, biru, pink dan hitam. So korang boleh pilih mana-mana satu dan korang boleh letak dekat cover foto ni. Kan? So caranya macam mana? Okey, caranya adalah korang kena tekan sini gambar ni. Okey, gambar kamera ni. Tekan kamera. Lepas tu korang pergi ke upload foto. Okey. Lepas tu korang pergi ke gambar yang korang dah download tu. Okey, nampak tak? Kat sini ada hitam, pink dan ada warna biru. So untuk ni Coach nak pakai warna biru. Okay, so lepas tu terus tekan save. So dekat sini dah siap. Okay, dah siap. Dia tengah uploading. Nampak tak bawah ni? Uploading. Okay, so dah siap, dah ada. Okay, so itu sahaja untuk cover foto. Kalau korang ada apa-apa yang tak faham, korang boleh tanya leader masing-masing. Kalau korang direct Coach, tanya Coach. Kalau korang anak keturunan Coach, tanya Coach. Okay, so itu saja. Bye. Assalamualaikum.